والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillah untuk semua. Mudah-mudahan sihat dan insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan kepada pengajian tajwid kita, maka sama-sama kita boleh bukakan Al-Quran. Hari ini kita akan sama-sama membaca pada muka surat yang ke-88, surah An-Nisa, baris yang pertama. Untuk bacaan makharijul huruf, boleh sama-sama. Seperti biasa aturan, saya akan baca dulu dan semua peserta boleh ikut, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Alhamdulillah. Ya, jadi daripada baris pertama ambil perhatian setiap kali saya ulangi, saya akan ulang dan ulang, mudah-mudahan semua boleh faham dan terus aman. Antara huruf yang sangat penting kita kuasai dan kita biasakan sebutannya adalah huruf irdal. Alam tara ila allazina, sebut sama-sama allazina. Pastikan dengan sebut allazi buka hujung lidah letakkan pada bawah dua gigi atas allazina. Sebutkan saja 1, 2 mula. Terus allazina. Kemudian bezakan dengan huruf zai pada perkataan selepasnya. Alam tara ila allazina yaz. Di situ ada huruf zai yang bertanda sukun. Di selepasnya ada huruf ain dan tidak boleh dibaca yaz. Ya, kita baca dia dengan meletakkan hujung lidah itu pada akar gigi, akar gusi gigi gunting bawah. Bunyinya begini, yaz'umuna, sama-sama. Boleh saya gunakan satu petunjuk. Kalau saya buat macam ni, tengok, dan ada satu macam masa untuk zai itu terlepas suara. Dia bukannya yaz. Boleh bezakan? Kalau yaz seolah-olah kita bagi masa timing untuk huruf itu lepas bunyinya. Dalam keadaan sifatul huruf kita sebut sebagai ar-rukhawah. Sebut sama-sama.
Ar-Rukhawah ni macam terlepas suara sebagai contoh Ash Rah Rahman Ashhadu. Adapun ini Yaz'umuna Masa untuk setiap huruf yang punya sifat itu terlepas suara. Okey, saya bunyikan dulu. Kita akan berhenti pada annahum amanu. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu. Satu, dua, mula. Bagus. Kalau kita boleh hilangkan kebiasaan yang bunyi yazad tu, alhamdulillah. Saya ingat ini sudah selesai. Huruf zain. Dan yang penting juga, bila kita belajar pada surat ini yaz'umuna, kalau kita jumpa huruf zain yang bertanda sukun pada mana-mana surah, aplikasi yang sama, ya. Okey, baik. Kemudian pelajaran yang lepas kita masih lagi dalam bab ikhfa hakiki. So sekarang ini kita akan jumpa juga pada perkataan bima unzila. Okey. Perkataan unzila ialah hukumnya ikhfa hakiki. Huruf zain, huruf isti'ala atau istifal. Huruf yang ni nipis dan rendah lidah ketika menyebutnya, maka dia akan nipis mengikut kepada makhraj dia dan sifatnya. Jadi kalau kita nak baca ini, jangan dibawa baris depan. Contoh unzila, pastikan buat macam ni. Dhammah hujung, unzila. Sama-sama buat. Unzila, satu, dua, mula. Ya, siapa yang buat ini kurang tepat ni bila baca hujung unzila, itu kurang tepat. Kaedahnya adalah hujung itu satu haknya, yakni dhammah. Kemudian ketika berlaku dengung, didatarkan bentuk mulut, lidah menghampiri makhraj zain. Unzila ada banyak dalam khususnya surah Al-Baqarah kan. Bima unzila ilaika wa ma unzila ayat. Kalau kita aplikasinya sama, ya. Okey, baik. Kemudian kita wakaf pada perkataan tadi ilaik. Sebut hukum di situ adalah huruf madli. Jadi huruf kaf perlu kedengaran. Ilaik. Sebut. Okey, kita mula-mula kita akan wakaf pada amanu, kemudian kita ambil yaz'umuna, wakaf pada ilaik. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu. Satu, dua, mula. Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Satu, dua, mula. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi baris yang kedua sama juga, membezakan masih lagi dalam bab yang terkait pada minggu lepas, ikhfa hakiki, membezakan ikhfa kepada zain dan nun kepada qaf. Itu dua huruf yang berbeza, sifat berbeza. Huruf zain istifal kita sebutlah, huruf yang merendah lidah ketika menyebutnya. Dalam konteks lain kita sebut nipislah huruf zain. Tetapi nun bertemu qaf isti'ala, huruf yang tinggi pangkal lidah ketika menyebutnya. Dalam konteks lain kita sebut sebagai tebal, tafkhim. Jadi dengung mengikut kepada kondisi makhraj dan sifat huruf itu. Jadi kalau bunyinya begini, wa ma unzila min, boleh beza tak? Wa ma sebab zaid itu ni nipis. Wa ma unzila min angkat lidah menghampiri makhraj dia dan bunyinya agak tebal. Min qablik,
sama-sama berhenti pada min qablik. 1, 2, mula. Kena tahu peranan hidung. Hidung peranannya ada bunyi dengung, suara dengung. Jadi kena ada sedikit tekanan pada bunyi dengung tu. Dia boleh keluar ikut mulut, suara, satu lagi hidung. So dua ni main peranan untuk membacanya. Wa ma unzila min qablik. 1, 2, mula. Masya Allah. Okey, baik. Seterusnya, pada perkataan nun nanti bertemu ya, itu adalah idgham ma'al gunnah. Jadi idgham ma'al gunnah ni sederhana dalam, walaupun dia jenis kita sebut sebagai idgham yang sempurna, tetapi kadar dengungnya tidaklah kuat sebagaimana nun bersatu wajib al-gunnah. Maka kalau kita baca, pastikan lidah kita menekan menghampiri tengah lidah, terus kepada makhraj ya, dan suara dengung dia automatik daripada hidung. Dan yang penting kadarnya 2 harakat. Kenapa penting kita menguasai kadar ini? Supaya kita boleh nampakkan hukum tu dalam tempoh masa yang 2 saat ataupun 2 harakat tadi. Kalau kita tak jaga ini, jadi bunyi dengung itu mungkin tak kedengaran, ataupun bacaan itu tidak menonjol hukum idgham ma'al gunnahnya. Maka perlu dikuasai teknik yang ada, suara dengung lembut daripada hidung dan makhrajnya. Contoh, kalau saya baca gini, semua peserta pasti setuju. Kalau saya baca macam ni, tengok, yuriduna ay, itu adalah idgham. Itu adalah idgham. Saya masuk nun ke dalam ya, tapi kita bukan nak idgham saja, kita nak idgham ma'al, berserta gunnah, berserta dia dengung. Jadi dengung ni dia bukan suara dekat ai tu je, dia mesti ada projection daripada hidung. Sebab tu saya kata tadi kena tahu kontrol yang sederhana lah, dengung yang lembut lah. Jadi bunyinya begini, yuridu ay, ada suara di lidah, ay, idgham, ada support 2 harakat, 2 second di hidung. Bila masa dia berlaku serentak, dan masa dia tak lama, 2 saat sekejap je. 2 harakat tu sekejap lah. Contoh saya bacakan, perhatikan. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا أَيْ. Kalau kita salah baca ay tanpa gunnah, dia betul idgham tapi tidak sempurna pada maksud dia untuk meringankan bacaan mengikut pada kaedah talaqilah musyaffah. Okey, baik, kita bunyikan berhenti pada yatahakamu. 1, 2, mula. Ambil daripada wama, bezakan antara hukum ikhfa dan idgham tadi. 1, 2, mula. Saya suka dengar ni, kita panggil tempo lah, timing yang sebelah sini baca. Dia tak laju sangat, jangan laju sangat, baca sama-sama. Okey, yang terakhir kita baca contoh. Timing dia begini, bukan itu laju. Bila kita baca laju, bila baca perlahan, dia timingnya pun juga perlahan. Dan idgham bi gunnah. 1, 2, mula.
Jadi alhamdulillah Waratilil Quran tartila. Baca dalam Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan, tidak terlalu laju, sederhana dan menzahirkan hukum dia. Wallahu a'lam. Okey, baik. Kita lihat baris yang ketiga. Baris yang ketiga di sini ada huruf kaf yang saya sangat ambil berat ketika bacaan sambung. Kalau boleh kuasai lah, ataupun sebab kelas kita dah beberapa bulan berlangsung. Saya harap semua peserta yang selalu hadir ini nampaknya ramai yang konsisten. Alhamdulillah. Kalau boleh disebutkan kaf itu bukan lagi perkara yang kesalahan yang berulang. Sebagai contoh, yak bunyi kaf. Jadi kalau kita sambung, wa qad umiru an yakfuru ada yang baca ya, tak ada bunyi hams, maka itu dianggap kurang tepat. Kita nak bunyi itu, boleh kan? Sama-sama kita baca dekat B yakfuru B. Okay, jadi satu dua ambil daripada waqad, sedia mula. Bagus, lagi sekali. Satu, dua, mula. Tengok yakfuru bi. Satu, dua, mula. Waqad. InsyaAllah. Okey, baik ya. Ingat dekat sini, okey. Itu adalah huruf kaf yang perlu diambil perhatian. Kita panggil sifatnya al-hams. Okey, baik, selesai untuk talaqi musyafahah surah An-Nisa tadi. Jadi apa kesimpulan daripada tahsinul Quran ini? Yang pertama, kena ambil perhatian sebutan baris yang pertama tadi, alladhi, zal. Yang kedua, zai, sukun, yaz'umuna. Ya. Yang ketiga berkaitan dengan topik kita, yakni ikhfa hakiki. Bezakan antara nun bertemu zaid dan tidak dibawa muncul dhammah itu ketika mengikhfakannya. Unzila, bukan lagi unzila, ya. Dan ditebalkan dengan qaf kerana sifatnya min qablik. Okey. Dan idgham bi gunnah. Idgham saja tidak memadai, pastikan ada peserta dah dengung yatahakamu, dan kadarnya hanyalah dua harokat. Timingnya lebih kurang, keadaannya 2 saat ataupun 2 tutupan jari. Okey, baik. Selesai pada surah An-Nisa. Sekarang sama-sama kita terus kepada pelajaran kita, kitab tajwid kita, insya-Allah. Hari ini kita nak habiskan dan kita masuk bab baru saat ini. Kita nak habiskan idgham ani, hukum ikhfa hakiki. Ya, saya ingat semua peserta dah boleh beza lah, insya-Allah. Kita ulang ringkas saja. Semua buka muka surah 42. Muka surah 42. Kita akan cuba untuk buat bacaan sahaja. Ya. Pada muka surah 42, kitab tajwid kita, di situ ada beberapa huruf ikhfa. Ya, di mana huruf-huruf ikhfa itu tanwin bertemu dengan fa, tanwin bertemu dengan ta, tanwin bertemu dengan dha, tanwin bertemu dengan dha dan nun mati, dan juga bertemu dengan huruf yang sama. Jadi apa yang penting kena tahu membezakan. Setiap ikhfa yang berlaku ialah kita akan menghampiri makhraj huruf yang diikhfakan. Itu rules number 1. Bila nak buat ikhfa, kita kena tahu macam mana membentuk bibir kita lepas ni. Contohnya perkataan azbun. Kalau kita ikhfa, jadi macam mana? Bibir akan membentuk makhraj fa, menghampiri makhraj. Macam selalu dalam bahasa kita mudah, standby nak sebut fa. Gitulah. Kalau baca begini, tengok, asalnya azbun, albun. Jadi albun, dia akan membentuk af, bun, fa, fi, fu. Ikut pada ayat dia. Okey, boleh apa? Boleh faham mana? Okey. Yang kedua, sama juga huruf ta. Hayyatun, tatitu. Dia menghampiri makhraj ta.
Yang ketiga huruf ta. Huruf ta sifatnya isti'ala, huruf jenis tebal. Dengar pun dah tahu dah. Ta, huruf yang tebal. Jadi dengung dia pun ikut tebal. Adaban di'fa. Kemudian huruf dha, hujung lidah diletakkan pada dua gigi gunting atas dan dikeluarkan sedikit. Juga huruf yang tebal, kurang zahirah, tebal, zahirah kerana sifatnya. Okey, baik. Sekarang kita nak dengar semua peserta baca kotak yang pertama, huruf fa. Al-munfurat. 1, 2, mula. Mantapkan bacaan dengan yakin, membentuk fa. Tengok al-munfurat. 1, 2, mula. Bagus. Kemudian hayyatun tas'a. Bagus. Hayyatun tas'a. Dari yang bunyi huruf ta pula, tebalkan ta. 1, 2, mula. Adaban. Tebalkan. Adaban dadidu. Makrasnya di geraham kiri atas. Adaban di'fa. Cuba. Kemudian jumpa huruf dha, kurang zahirah. Kurang zahirah. Okey. Kemudian kotak yang kedua, dua kalimah kun. Bukan lagi kun fayakun. Dari sudut makna tak salah. Dari sudut kaedah tajwidnya, bila bacanya begini, kun fayakun. Coba membentuk fa, kun fayakun. Kotak kedua, walan taf'alu. Huruf dha, huruf yang tebal dan dengungnya akan tebal. Illa min dhari'. Illa min dhari'. Untuk perhatian semua, keadaan ikhfa yang kita belajar ini, saya ulangi sekali lagi, saya tegaskan, dia menghampiri makhraj huruf. Seolah-olah kita boleh dengar, kita sendiri yang baca, kita boleh dengar bahawasanya apakah huruf selepas huruf yang nak di-ikhfa. Kalau saya baca gini, illa min, itu tidak, kita tak tahu huruf tu nak pergi kat mana. Dia macam hanging saja, digantungkan saja. Illa min, nak pergi mana ni? Nak pergi tak ke? Nak pergi dal ke? Nak pergi tak? Tapi kalau ikhfa, kita macam seolah-olah ada sedikit sign ataupun petunjuk yang dia menunjukkan bahawa itu adalah makhrajnya selepas ini. Huruf apa? Contoh, illa min addu, illa min du, macam tu. Illa min dhari'. 1, 2, mula. Nak bagi dha, kalau saya baca gini, walakin pun dengung juga, tapi lidahnya tidak mendapati kaedah. Dia kena pergi Allah. Sebut Allah. Cuba matikan dulu Allah. Lidah tu dekat dan tinggi tu, tergantungan dekat dengan makhrajnya dan dengung. Perhatikan, walakin dhadhidu, walakin dia dah dekat nak pergi KINZ lah. Kinza. Okey, ready? 1, 2, mula. Dhanantum. Nampak di sini ada dua ikhfa. Walakin dhanantum. Satu dengung yang tebal, satu dengung yang tipis. Satu bertemu dha, satu bertemu ta. Jadi adjustment lidah tu berbeza. Satu pergi dha, satu pergi ta. Wallahu a'lam. Cuba kita baca. 1, 2, mula.
Tetapi kita semua kena clear ya. Dia bukannya idgham secara komplit, secara total. Idgham ni maksudnya dia pergi terus kepada makhraj itu secara komplit. Dia menghampiri makhraj. Menghampiri. Kita gantungan lidah tu dekat dengan makhrajnya dan dengung. Maka terjadilah kesamaran. Dia panggil ikhfa. Okey, kita berikan satu kalimah pula. Li anfusikum. Baca. Nampak? Betul tu. ANF. Li anfusikum. Berita pula yang tadhiru. Huruf dha, dengung yang tebal sekarang sifatnya naududin. Bunyi dia berat. Naududin sebut. Cuba bezakan balik kotak dua tu. Yang tadhiru. Dengung yang tipis. Naududin. Bagus. Fanghuri. Ya Allah, alhamdulillah selepas tiga sesi boleh ada tu. Ikhfa tu pembuatnya ada gambaran. Okey, jadi untuk pasti lagi, untuk tambah yakin tu, cuba tuan-tuan perempuan saja yang baca, saya sebut baris dia. Contoh di bawah tu, baris yang pertama bertemu dengan sad, sifatnya isti'ala. Silakan baca. An salatihim dengan kaedah dia menghampiri makhraj sad dan dengung. 1, 2, mula. Bagi dekat makhraj sad as-sa. Hujung mana makhraj sad? Makhraj sad ni unik sikit. Makhraj sad hujung lidah diletakkan pada akar gigi gunting bawah, gusi, akar gusi gigi gunting bawah. Tetapi tengah dan pangkal lidah terangkat tinggi. Dia macam bunyi sin, as. Tapi sebab hujung lidahnya sama, as. Hujung lidah ni tekan. Hujung lidah yang ni, yang kita boleh rasa ni, hujung lidah tu tekan dekat gusi bawah. Suara angin keluar daripada celah gigi tu, as, sin kan. Sad pun dekat tempat yang sama hujung lidah. Beza dia dengan sin ialah tengah dan pangkal ni angkat. Jadi bunyinya gini. Satu bunyi as, satu bunyi as. Sebut sa. Apa membezakan dia? Bukan SO, bukan ejaan yang alfabet tu. Membezakannya ialah elemen lidah yang melengkung terangkat tu. Lepas tu bunyi jadi sa. Jadi ketika dengung berlaku, ya, kita kena baca dengan dengung yang tebal, walaupun hujung lidahnya sama dengan sin. Jadi bunyinya begini. Salatihim. Salatihim. So, 1, 2, mula. Lagi sekali, mantapkan bacaan, sedia, mula. Bagus, kemudian jumpa qaf pula. Okey, 1, 2, mula. Sama-sama, semua sekali kuatkan suara, sedia, mula. Qablikum. Dia belajar Quran ni, dia tak ada cara lain. Dia tak boleh menggunakan baca dalam hati saja. Dia kalau tengok itu boleh dapat pahala tengok Quran, baca boleh. Tapi kalau nak dapat betul-betul, dia kena lafaz. Walaupun salah tak apa, ulang, insya-Allah dia biasa. Ya, min qablikum. Cuba. Sekarang bezakan dengan yang ketiga. Apa dia? Hurufnya bukan huruf yang tebal, bukan huruf isti'ala. Hurufnya huruf yang nipis. Jadi dengungnya mesti nipis, menghampiri kaf. Bunyinya macam mana? Bagus. Min. Ini beza. Jadi ini min. Okey, ready. 1, 2, mula. Masya Allah. Lagi sekali. Sedia, mula. Min kulli syai'. Okey, kemudian qinwanun. Ya, nun dan tanwin bertemu dal. Dal ini hurufnya nipis. Qinwanun daniyah. 1, 2, mula. Bagus. Bunyi dengungnya pun turun mengikutnya nipis. Qinwanun daniyah.
disertakan dengan huruf dad. Sama-sama baca makanan dayyiqa. 1, 2, mula. Now lidah tu naik menghampiri makhraj dad. Ini geraham. Okey, dad ini lidah statik, ini geraham kiri atas. Dad ni dia naik macam ni. Al-do, al-di, al-du, al. Jadi kalau kita baca makanan, dia naik tu menghampiri geraham mata ni. Makanan, tepi lidah tu naik ke geraham. Makanan, gitu. Cuba buat 1, 2, mula. Itu baru ikhfa dad. Makanan dayyiqa. 1, 2, mula. Selagi tak ada bunyi macam bulat tu, itu saya kurang setuju lah. Sebab nak bezakan, huruf yang nipis tak ada bunyi tu, huruf yang tebal ada. Sama lah, yang last ni tengok sin, ini langsung tidak dibaca tebal lah. Jadi kalau kita baca biqalbin, ada tengok ni pun turun nipis. Ready, 1, 2, mula. Berserta dengung ya, biqalbin salim. Okey, pemantapan yang terakhir, silakan baca di kotak tu, kotak 1 an solatihim dengan ikhfa yang betul. 1, 2, mula. Kotak 2 nun bertemu qaf, sedia, mula. Kotak 3 huruf kaf, 1, 2, mula. Bagus. Kotak 4 bertemu dal, sedia, mula. Bagus. Kotak 5 bertemu dad, sedia, mula. Tinggikan lagi dad tu. Makanan, tergantung. Now. Okey, 1, 2, mula. Bagus. Yang terakhir huruf sin. 1, 2, mula. Masya Allah, tabarakallah. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar tentang a'la, adna, awsat. Apakah dia? Ialah ikhfa, di mana hurufnya jarak di antara nun dengan 3 huruf. Huruf yang berikutlah 15 huruf itu dibahagi kepada 3 bahagian. Bila dia ikhfa a'la, kerana makhraj nun mati dan tanwin dekat dengan makhrajnya, dikira sebagai a'la. Jadi kalau akak kat depan, Puan Hajah dekat depan ini dengan saya, dikira ikhfa. Saya umpama nun mati dan tanwin, bila jumpa akak dekat, jarak kita ni dekat, maka kategorinya a'la. Kalau di tengah ni abang-abang kita tadi dikira sebagai awsat, kerana dia tidak terlalu jauh dengan saya dan tidak terlalu dekat. Kadang-kadang abang-abang kita dekat belakang saya tu nanti kat belakang, ini semua adna. Sebab jarak di antara nun dengan saya itu jauh, maka kategori ini dibahagikan sebegitu untuk mengetahui manakah a'la, manakah adna, manakah awsat. Itu maksud dalam bahagian yang terakhir tadi. Wallahu a'lam. Jadi hari ini kita sambung pada bab yang baru. Lama dah kita dekat ikhfa ni. Alhamdulillah, insyaAllah boleh tu kan. Kita terus kepada ikhfa bahagian yang seterusnya. Dah habis hukum nun mati dan tanwin. Alhamdulillah. Kita masuk kepada dengan masa yang ada ini, kita mukadimah dulu pada hukum nun bertasydid dan mim bertasydid ataupun bersabdu. Bahasa kita bersabdu lah, bertasydid. Tasydid ini bahasa Arab lah, bersabdu. Ya. Bagi huruf nun bertasydid ataupun bersabdu dan mim bersabdu, hukumnya satu sahaja, wajibal gunnah. Kalau ikut ranking ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah, semua tu kan paling tinggi sekali wajibal gunnah. Dengung yang paling sempurna kalau ikut ranking dengung lah, paling sempurna apa? Wajibal gunnah. Itu yang paling sempurna. Okey, jadi dua huruf ini kategorinya wajibal gunnah. Dari sudut kaedah bacaan Quran, kalau kita nak kuasai bacaan Quran, ramai di antara kita kat sini bukan pemula lah. Pada saya bukan pemula lah. Maksudnya dah lama kan, dah 20 tahun dengan Quran tu biasa. Bagi pemula, kalau kita, ramai di antara kita mungkin bukan pemula, tapi kadang-kadang kita nak ijaz saja, nak susun balik. Kalau tuan-tuan nak cek kita punya ada improvement ke tidak dalam bacaan Quran, cek wajibal gunnah kita.
Pertama, kelancaran, lancar baca kan. Yang kedua, cek mat dulu, mat asli tu. Boleh beza tak boleh beza? Boleh beza, okey dah tu. Yang ketiga, cek ini, wajib al-ghunah. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Belum dah tu. belum kenal dah tu wajib al-ghunah. Kalau dia kenal wajib al-ghunah, dia akan baca gini. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Dia akan jaga dekat nun bertasydid, malikin nas gitu, ilahin nas. Maknanya lulus itu. Tapi dalam Quran ada banyak lagi. So setiap kali jumpa wajib al-ghunah, kita punya rank sendirilah. Kita punya masuk rank, masalahnya kita punya kualiti bacaan kita automatik akan improve bila kita dapat jaga tiga ni. Lancar baca, mat asli, boleh beza dengan panjang pendek dia, dan wajib al-ghunah. Lepas tu baru pergi dengan orang lain fa'idham itu, kerana semuanya itu adalah lahnul jali, kesalahan yang lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, tidaklah sampai berdosa dan sebagainya. Tapi perlu diperbaiki, menggilat bacaan kita, agar dapat membaca sebagaimana Quran ini diturunkan. Okey, baik, kita teruskan lagi. Sekarang kita tengok di manakah kedudukan nun satu dan mim satu ni. Masih lagi pada perangkat awal yang satu. Nun bersatu dan mim bersatu boleh berada di pertengahan ataupun hujung kata kerja, disebut sebagai fi'il, isim iaitu kata nama, dan harf kata sendi. Maknanya dia boleh duduk pada mana-mana tempat dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, baik, insya-Allah ada beberapa minit lagi sebelum kita mula solat. Jadi kita buat kepada kesimpulannya secara ringkas dulu untuk mukadimah perkenalan. Sila perhatikan perenggan kedua dulu. Apakah maksud dengung itu? Menurut bahasa, mengeluarkan bunyi melalui rongga hidung ataupun suara lembut yang keluar daripada rongga hidung. Seperti yang kita dah bincang daripada tadi, dengung ni dia ada tempat khas dia, yang ini hidung. Okey? Atau ada berikut dengan menurunkan lidah, tidak perlu menggunakan lidah. Itu adalah dengung. Baik. Menurut silahan mutajwid, suara lembut yang sedap yang hanya berada pada huruf nun dan mim dikatakan suara lembutnya sama dengan bunyi ini tak tahu betul tak bunyi kijang menangis ni. Saya pun tak pernah dengar. Wallahu a'lam. Tapi inilah yang disebut oleh penulis Wallahu a'lam. Lebih kurang begitulah bunyi. Baik. Cuma untuk pelajaran kita hari ini, saya nak semua boleh ambil nota sikit sebelum kita habis. Okey, yang pertama ada 5 peringkat. 5 peringkat kesempurnaan dengung. Ada 5 peringkat. Saya hanya tulis secara ringkas saja. Nanti boleh salin dan boleh ambil gambar pun tak apa. Saya tulis dulu. Ada 5 peringkat. Yang pertama adalah akmal kamilah naqisah anqas. Akmal kamilah naqisah anqas. Ya. Oh. Okey. Akmal ni. Itu dulu ya. Yang pertama akmal. Akmal. Yang kedua kamilah. Yang ketiga kamilah lagi naqis. Angkas sebat nun qaf. Okey, jadi paling sempurna. Paling sempurna. Ini martabat yang kita panggil maratib, maratibul ghunnah dia panggil martabat dengung. Yang kedua kamilah juga sempurna tapi tidak paling sempurna. Naqisah ini kita sebut sebagai tidak sempurna ataupun sederhana, tidak sempurna. Yang terakhir adalah juga dalam kategori tidak sempurna tapi lebih ringan lagi, langsung tidak kedengaran bunyi dengung. So ini ada 4 bahagian yang sebenarnya pecahan ini kita boleh rujuk dari mana-mana kitab yang lain, tetapi dia saya nak semua tanda sikit. Kalau ada pen pensel itu dekat ghunnah yang 5 poin tu kan, ada 5 kan. Kelima-lima itu kan akmal. Kelima-lima itu dengungnya baca sempurna. Maksudnya bunyi macam nun satu dengan jelas yang 5 poin atas. Kemudian ketiga idgham naqis ma'al ghunnah tu nun bertemu ya, dan yang ketiga di bawah tu dengung ikhfa hakiki tanwin, itu dalam kategori ataupun ikhfa syafawi, itu semua dalam kategori yang kedua, iaitu kamilah ya, ataupun akmal, kamilah. Lagi satu apa tadi, naqisah. Naqisah ni yang nombor 4 ya, di mana izhar halki dan izhar mutlak. Dia bunyi nun juga tapi dia masih dalam kategori izhar. Yang terakhir, yang kelima adalah angkas. Dalam ini 4 lah, tapi yang poin yang kelima ni duduk pada angkas, iaitu dibaca dengan tidak dibaca bunyi dengung dia, hanya sedikit dinyatakan secara fitrah, di mana dalam keadaan nun itu dan mim berbaris, berharakat fathah, kasrah atau dhammah. Jadi tak semua dengung itu sama level dia. Dia ada martabat, maratib dia. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu untuk hari ini, insya-Allah. Dan minggu depan kita lanjutkan lagi pengajian kita. Semoga Allah SWT beri kefahaman kepada saya dan kepada semua peserta, insya-Allah. Kita akhiri dengan doa surah Al-Asr tasbih. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
الحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.